Kita tambah lagi 3 kemah untuk 1,500 orang. Makan percuma untuk apa? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni pukul 10 baru dah buat video. Alhamdulillah. Final touch kita pukul 10 kita main dari pukul 7 pagi sampai lah final touch kan. Okay, habis lah insyaAllah. So nak abang gampang kan. Besok hari Sabtu 1 bulan 11. Jangan lupa main di Twin Cafe Suk Lepas kita ada buat kenduri makan percuma 1,500 orang insyaAllah nah. So benda kata lah ni kita tambah lagi 3 kemah. Kita tambah lagi 3 kemah. Takut-takut hampa main tak ada tempat. So kita tambah. Kita sewa lagi 3 kemah. Untuk apa insyaAllah saya tak susah hati. Saya dan abang saya ni tak susah hati pasal tempat duduk. InsyaAllah ada tempat duduk. Yang risau lah ni takut orang tak main kan. Yang risau lah ni takut orang tak main. Nak minta satu benda kat hampa tolong share video ni bagi FYP sekali. Kita buat pun insyaAllah kita buat nasi daging ayam asam, bihun sup juga kita buat. Tapi mai orang kata tanda bagi saya tu kenduri ni nak bagi kat hampa kan. Tanda saya buka kedai baru ni. Doa kesyukuran lah kira. Okay, jangan lupa esok hari Sabtu 1 orang sebelah InsyaAllah mai kita buat kenduri 1,500 makan lah. Kasih sempoi jangan tak sempoi.